Muhammad Afizi. Dan saya Umar Pratia binti Ramadan dari SK Taman Suraja. Kami melaporkan secara langsung dari Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang berlangsung di Setia City Convention Center Hall. Pesta buku ini menampilkan pelbagai penerbit serta aktiviti menarik seperti sesi bersama penulis dan pelancaran buku. Selain itu, pengunjung juga berpeluang untuk mendapat buku-buku kualiti dengan harga istimewa. Berada di Roruai, Ana Muslim. Boleh ceritakan sedikit tentang buku yang dipamerkan sini? Okey, buku-buku yang dipamerkan kat sini terdiri daripada komik, novel dan ada juga buku aktiviti. Apakah harapan anda terhadap pembaca muda di Malaysia? Saya berharap agar bila dia orang baca buku-buku anak Muslim ni, dia orang akan dapat input yang berguna lah. Terima kasih atas semua yang sangat bermanfaat. Okey, terima kasih adik. Okey, sebenarnya dekat sini kita pamerkan dua jenis buku. Pertama adalah buku daripada segi pendidikan. Yang kedua adalah buku nilai-nilai murni untuk kanak-kanak lah. Okey. Apakah harapan anda terhadap pembaca muda di Malaysia? Oh, harapan untuk pembaca muda di Malaysia. Okey, harapan abang harap semua orang boleh membaca kerana membaca jambatan ilmu. Terima kasih atas maklumat yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Kini berada di Roruai Mind Apps. Boleh ceritakan sedikit tentang buku yang dipamerkan di sini? Okey, untuk My Apps kita tawarkan konsep e-tuition secara online. Okey, di mana kita ada website kita sendiri dan di mana anak-anak ataupun para pelajar boleh mendaftar dan juga mempelajari semua subjek yang ada di dalam My Apps. Jadi My Apps ni lebih kurang pada tuition lah, tetapi secara online. Berada di Roruai Muda Entertainment. Entertainment. Ya. Boleh ceritakan sedikit tentang buku yang dipamerkan di sini? Okey, sila kamera hala ke sini dan lihat buku-buku saya. Kita ada Pimai Tantu, ada Flash Ruangi Muda, Yusuf Murah dan juga Harta Apa Cerita. Dan juga harga-harganya ada di situ. Ini adalah hasil karya saya. Karya saya yang telah dibukukan. Dan juga saya terlibat dalam Pimai Tantu dalam Sikom pada tahun 1990-an dulu, ditayangkan di TV 3 dan juga sampai sekarang orang masih lagi melihatnya, dan ini adalah hasil karya supaya pembaca-pembaca semua menjadikan dia koleksi dan juga memori. Satu ketika dulu, satu benda yang sangat disukai, digemari oleh semua orang. Kini berada dengan seseorang pengunjung. Bolehkah perkenalkan diri? Boleh. Assalamualaikum semua. Saya Ana Afrina Abdul Jamil dari Cyberjaya. Apakah perasaan anda melewat Pesta Buku pada hari ini? Saya berasa sangat gembira dan mengujakan kerana begitu ramai orang di Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Jelaslah bahawa Pesta Buku ini bukan sekadar membeli buku saja, malah menjadi media untuk menyemai minat membaca dalam kalangan masyarakat. Pelbagai bahan bacaan dirangkumi ilmiah sains, sastera dan bahan kanak-kanak. Kami melaporkan dari Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Teruskan membaca kerana membaca jambatan ilmu. Sekian, terima kasih. Nama saya Aiman Zulaikal bin Muhammad Afizi. Saya sebagai wartawan. Saya wartawan Umar Al-Fatihah binti Muhammad Ramadan. Saya lah kameraman. Saya Hakim. Hai, saya ketua Pilihan Pusat. Saya sebagai Saya Muhammad Fakir bin Muhammad Syahani. Saya sebagai editor.